Tahun 2001, hujan darah turun di Kerala. Bukan metafora, tapi betul-betul merah macam darah. Penduduk panik. Air hujan dalam botol pun merah. Ini bukan cerita dongeng, ini berlaku selama 2 bulan. Saintis mula siasat. Diorang jumpa sesuatu yang pelik dalam air tu. Sel-sel merah yang tak pernah dilihat. Sel ni tahan suhu tinggi sehingga 300 darjah Celsius. Mustahil untuk sel biasa bertahan macam tu. Teori pertama, meteor letup di udara, bawa sel alien dari angkasa lepas. Tapi ini cuma teori je. Teori kedua, spora alga merah dari pokok tempatan terbang tinggi bercampur awan. Lebih masuk akal sikit. Tapi kenapa hanya di Kerala? Kenapa warna merah darah? Kenapa sel tu tahan panas melampau? Sampai hari ni, tiada jawapan pasti. Hujan darah Kerala masih jadi misteri sains yang belum terjawab. Adakah ini bukti kehidupan luar angkasa atau fenomena alam yang kita belum faham sepenuhnya? Apa pendapat korang? Alien atau alga? Komen jawapan korang. Misteri ini masih menunggu penjelasan.